Solat ni, kalau laki bini semayang, dia ibarat piramid, tuan-tuan. Piramid ni, dia bukan gini, dia gini. Makin kuat ibadat, makin kuat ibadat, makin kuat, makin kuat, makin kuat, makin kuat, makin kuat ni dia akan sambung, akan bertemu. Sebab tu orang yang jaga solat berjemaah, insya-Allah tak akan cerai laki bini. Allah Ustaz cakap kasarnya, berani. Betul. Kita buka Al-Quran, kita tengok ayat cerai. Cerai. Tengah ayat cerai tu, masuk satu ayat, hafizu ala salawat wassalati wusta wa qumu lillahi qanitin. Kamu jagalah sembahyang-sembahyang yang fardu ni, dan juga sembahyang pertengahan. Yakni zuhur ke asar ke, masyhurnya asar lah. Ada kata subuh, ada kata semua waktulah. Dan jadilah kamu orang yang berdiri semata-mata taat dan patuh pada Allah. Bila dengar ayat macam itu, tuan-tuan, lepas pada tu cerita ayat cerai balik, ulama fikir apa kemunasabahannya sedang membincangkan bab cerai, tiba-tiba masuk ayat suruh pelihara sembahyang, lepas tu sambung balik bab cerai. Fikir, akhirnya mereka buat satu khulasah, satu solusi, satu pendapat. Kalau orang jaga sembahyang, Allah selamat daripada cerai. Kerana orang tak jaga sembahyang, syaitan jaga dia. Syaitan sifatnya yufarriquna bainal mar'i wa zawjih. Cuba nak memisahkan antara laki bini.